mengumumkan ketibaan Yang Berusaha Dr. Nurul Siraya binti Yusof selaku Ketua Jabatan Bahasa Melayu. Seterusnya, Yang Berusaha Dr. Wan Auni Tasnim binti Wan Ghazali Elias bin Zaid selaku Pensyarah Akademik Jabatan Bahasa Melayu, dan Dr. Nurul Azra Dayana binti Ahmad Saimi selaku Pensyarah Akademik Jabatan Bahasa Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mekar mewangi bunga cempaka, sayang harumnya memukau sudah. Majlis bermula tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Yang Berusaha, barisan panelis yang dihormati serta para hadirin sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berhimpun dalam majlis ilmu yang penuh bermakna pada hari ini, iaitu forum perdana yang bertajuk Kebaikan dan Keburukan Media Sosial. Sebagai pembuka bicara, izinkan saya selaku pengacara majlis memperkenalkan para panelis yang akan berkongsi pandangan dan ilmu berkenaan tajuk forum kita pada hari ini. Bersama-sama kita pada hari ini ialah Dr. Nurul Siraya binti Muhammad Yusof selaku Ketua Jabatan Bahasa Melayu, Dr. Wan Auni Tasnim binti Wan Ghazali Elias bin Zaid selaku Pensyarah Akademik Jabatan Bahasa Melayu, dan Dr. Nurul Azra Dayana binti Ahmad Saimi, Pensyarah Akademik Jabatan Bahasa Melayu. Turut bersama kita, moderator bagi forum ini ialah Cik Nur Afikah Natasha binti Saiful Bahrin yang akan mengendalikan sesi perbincangan dengan penuh interaktif dan menarik. Forum ini diadakan untuk kita memahami secara lebih mendalam tentang impak media sosial serta langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengelakkan kesan negatifnya. Tanpa melengahkan masa, marilah kita sama-sama menumpukan perhatian dan mengambil manfaat daripada perbincangan panelis kita pada hari ini. Dengan itu, majlis diserahkan kepada moderator, Cik Nur Afikah Natasha binti Saiful Bahrin, dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke forum perdana yang bertajuk Kebaikan dan Keburukan Media Sosial. Saya Nur Afikah Natasha binti Saiful Bahrin selaku moderator untuk sesi forum pada hari ini. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian para hadirin yang hadir pada forum hari ini. Bersama saya hari ini adalah barisan yang arif lagi bijaksana akan mengupas dengan lebih lanjut tentang kebaikan dan keburukan media sosial. Di sebelah kiri saya ialah panel yang pertama, iaitu Dr. Wan Auni Tasnim binti Wan Ghazali selaku Pensyarah Jabatan Pengajian Bahasa Melayu. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, baik saja. Seterusnya ialah panel yang kedua, iaitu Dr. Siraya binti Yusof selaku Ketua Jabatan Pengajian Bahasa Melayu. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, baik. Dan panel kita yang terakhir, iaitu Dr. Azra binti Ahmad Saimi selaku Pensyarah Jabatan Pengajian Bahasa Melayu. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, khabar baik. Baiklah, umum mengetahui bahawa teknologi merupakan medium yang berguna dalam kehidupan seharian. Perkembangan yang pesat telah memudahkan pelbagai urusan, sama ada dalam bidang komunikasi, pendidikan maupun perniagaan. Namun di sebalik manfaatnya, teknologi juga mempunyai cabarannya yang tersendiri. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, kita akan mulakan forum pada hari ini dengan mengajukan soalan yang pertama kepada Dr. Tasnim. Baik, Doktor. Adakah media sosial memberi manfaat kepada manusia? Silakan, Doktor. Okey, baik. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pengerusi majlis dan saudari Natasha yang lagi cantik dan anggun ini selaku moderator kita pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian serta rakan seperjuangan saya iaitu Yang Berusaha Dr. Siraya binti Yusof dan Yang Berusaha Dr. Azra binti Ahmad Saimi. Sebelum itu, izinkan saya untuk memberi hujah tentang media sosial terlebih dahulu. Seperti mana yang kita ketahui, dalam era digital ini, media sosial telah menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian kita. Secara umumnya, media sosial ini mempunyai banyak manfaat yang tidak boleh dinafikan. Dari individu biasa sehinggalah syarikat besar, hampir semua pihak menggunakan media sosial untuk pelbagai tujuan, sama ada untuk komunikasi, hiburan, perniagaan atau untuk mendapatkan maklumat.
Namun, di sebalik manfaat yang ditawarkan, media sosial juga mempunyai kesan negatif jika tidak dikawal dengan baik. Oleh itu, forum kita pada hari ini akan membincangkan tentang dua sisi media sosial, iaitu kebaikan yang boleh dimanfaatkan dan keburukan yang perlu dielakkan. Sebelum itu, izinkan saya untuk melontarkan isi pertama tentang kebaikan media sosial, iaitu dapat membantu dalam menyebarkan sesuatu maklumat dengan pantas dan berkembang. Dalam era digital yang semakin pesat ini, media sosial menjadi platform utama dalam penyebaran maklumat, sama ada dalam bentuk berita, pengumuman rasmi atau perkembangan semasa. Dengan hanya satu hantaran di media sosial, maklumat boleh tersebar ke seluruh dunia dengan sekelip mata. Sebagai contoh, dalam situasi kecemasan seperti bencana alam, pandemik atau kejadian yang memerlukan bantuan segera, media sosial ini memainkan peranan yang penting dalam menyalurkan informasi kepada masyarakat, agensi kerajaan dan organisasi bukan kerajaan iaitu NGO. Seseorang individu juga boleh berkongsi maklumat penting seperti amaran keselamatan, lokasi pusat bantuan dan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil. Ini dapat membantu mengurangkan risiko dan meningkatkan kesiapsiagaan orang ramai dalam menghadapi sesuatu keadaan yang darurat. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, kesimpulannya, media sosial ini merupakan alat komunikasi yang sangat berkesan dalam menyebarkan maklumat secara pantas dan luas. Dengan penggunaan yang bijak dan bertanggungjawab, media sosial ini dapat memberi manfaat yang besar kepada masyarakat dalam pelbagai aspek kehidupan. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Doktor atas pandangan yang cukup bernas. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada panel yang kedua. Doktor, apa pada pendapat Doktor, apakah kelebihan media sosial? Silakan Doktor. Terima kasih kepada Cik Natasha selaku saudari moderator kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak penganjur kerana menjemput saya sebagai panelis dalam forum yang sangat bermanfaat ini. Saya amat berbesar hati dapat berkongsi pandangan bersama panelis lain dan semua yang hadir hari ini. Saya percaya bahawa perbincangan kita telah memberi banyak ilmu dan perspektif baru kepada semua, khususnya mengenai bagaimana media sosial boleh dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran dan pendidikan. Media sosial memainkan peranan penting sebagai sumber pembelajaran dan pendidikan yang semakin mendapat tempat dalam kalangan pelajar dan pendidik. Salah satu kebaikan utamanya ialah kemudahan akses kepada maklumat. Dengan hanya beberapa klik, pelajar boleh mendapatkan bahan rujukan, nota dan video pembelajaran dari pelbagai platform seperti YouTube, Facebook dan TikTok. Selain itu, media sosial juga menyediakan ruang interaktif untuk perbincangan dan kolaborasi. Contohnya, kumpulan belajar di Telegram atau Facebook membolehkan pelajar bertukar-tukar pendapat dan berkongsi nota sekaligus meningkatkan kefahaman mereka terhadap sesuatu subjek. Media sosial ini juga mampu meningkatkan motivasi pelajar melalui kandungan yang lebih menarik dan interaktif. Banyak pendidik kini menggunakan platform seperti TikTok dan Instagram untuk menyampaikan pelajaran dalam bentuk video pendek dan kreatif, menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan sekaligus dapat menarik minat pelajar generasi sekarang kerana mereka lebih terdedah kepada penggunaan teknologi terkini. Di samping itu, aplikasi pembelajaran seperti Quizizz yang mempunyai ciri sosial membolehkan pelajar bersaing secara sihat dan meningkatkan daya saing mereka. Bagi pendidik, media sosial menjadi medium yang efektif untuk menyampaikan ilmu dengan lebih fleksibel. Mereka boleh menghasilkan kandungan pendidikan dalam bentuk video, catatan blog atau sesi siaran langsung untuk membantu pelajar memahami sesuatu topik dengan lebih mendalam. Platform seperti WhatsApp dan Google Classroom juga memudahkan komunikasi antara guru dan pelajar, membolehkan mereka bertanya soalan dan menerima maklum balas dengan cepat. Jadi, dapat saya simpulkan di sini, media sosial membawa pelbagai manfaat dalam bidang pendidikan, menjadikannya sumber pembelajaran yang mudah diakses, interaktif dan menarik. Walau bagaimanapun, penggunaan media sosial haruslah dikawal dengan baik agar tidak mengganggu fokus pelajar dalam pembelajaran. Saya setakat itu sahaja untuk pusingan kali ini. Terima kasih Doktor atas pandangan yang cukup bernas. Sememangnya media sosial mampu meningkatkan motivasi dan menyampaikan ilmu dengan lebih efektif. Baiklah, kita beralih kepada panel yang ketiga. Bagi Dr. Azra untuk melontarkan pandangan tentang kebaikan media sosial.
Silakan Doktor. Okay, terima kasih kepada saudari Natasha selaku moderator yang telah melontarkan soalan yang amat bernas itu tadi. Terima kasih juga diucapkan kepada Dr. Tasnim dan juga Dr. Suraya kerana memberi huraian yang sangat bermakna. Selanjutnya, izinkan saya melanjutkan lagi forum kita pada hari ini dengan menghuraikan tentang kebaikan media sosial yang seterusnya. Seperti yang kita ketahui, media sosial merupakan platform yang berkuasa dalam menyebarkan maklumat dengan pantas dan luas. Oleh sebab itu, kebaikan media sosial yang ketiga ialah dapat meningkatkan kesedaran tentang pelbagai isu. Sebagai contoh, isu sosial dan kemanusiaan melalui media sosial, masyarakat dapat mengetahui pelbagai isu dan masalah sekeliling seperti isu hak asasi manusia, kesedaran kesihatan mental, bantuan kemanusiaan dan perubahan iklim. Pelbagai berita boleh tersebar dengan cepat kerana penggunaan media sosial yang ramai dan sentiasa aktif di media sosial masing-masing. Antara kesedaran sosial yang wujud secara global ialah kempen Black Lives Matter. Kempen tersebut mampu memberi pengaruh yang baik kepada masyarakat global dalam mencegah isu diskriminasi terhadap orang berkulit gelap. Di samping itu, kempen tersebut juga mendapat respons positif dari pengguna media sosial yang menunjukkan keberkesanan kempen tersebut. Jadi saya ingin bertanya kepada hadirin dan hadirat sekalian, adakah hadirin dan hadirat sekalian pernah mendengar tentang kempen Black Lives Matter? Baik, selain itu, media sosial mampu memberi kesedaran terhadap isu kesihatan yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana ramai doktor-doktor dan pakar kesihatan menggunakan media sosial untuk mendidik orang ramai tentang penyakit, gaya hidup sihat dan vaksinasi. Sebagai contohnya, pakar kesihatan berkongsi tentang tanda-tanda penyakit tertentu di media sosial seperti tanda-tanda penyakit kanser dan diabetes. Dan menyebabkan pengguna media sosial yang membacanya mempunyai kesedaran tentang penyakit tersebut dan membuat pemeriksaan kesihatan. Perkara ini mampu mencegah penyakit di peringkat awal lagi. Seterusnya, media sosial dapat memberi kesedaran, ketidakadilan dan penindasan. Media sosial membolehkan penyebaran maklumat tentang ketidakadilan dan penindasan yang berlaku di seluruh dunia. Isu-isu seperti penindasan etnik, diskriminasi agama serta penindasan terhadap wanita dan kanak-kanak sering mendapat perhatian melalui video atau foto yang disebarkan di media sosial. Kes-kes seperti penindasan terhadap etnik Rohingya di Myanmar atau kekejaman terhadap masyarakat di Uyghur di China mendapat liputan luas melalui media sosial yang menggerakkan kempen antarabangsa untuk mendesak tindakan dari pihak berkuasa atau organisasi antarabangsa. Itu sahaja ulasan saya berkenaan soalan yang diberikan sebentar tadi. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Dr. Azra atas pandangan yang cukup bernas. Seterusnya, kita beralih kepada pusingan yang kedua. Baiklah, media sosial mungkin membawa keburukan yang turut menjejaskan manusia. Baiklah, pada pendapat doktor, apakah keburukan media sosial jika disalahguna? Silakan doktor. Okey, terima kasih saudari Natasha yang lagi bijaksana dan sopan santun selaku moderator kita pada hari ini. Jadi hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, umum mengetahui bahawa dalam era digital yang semakin berkembang ini, media sosial menjadi platform utama untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. Namun salah satu cabaran terbesar yang timbul dalam masyarakat kita ialah penyebaran maklumat palsu dan fitnah. Maklumat yang tidak benar boleh tersebar dengan pantas dan menyebabkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat sekaligus dapat menjejaskan keharmonian sosial. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk menerangkan tentang definisi maklumat palsu dan fitnah. Jadi maklumat palsu ini merujuk kepada berita atau fakta yang tidak benar tetapi dikongsi seolah-olah ia benar. Manakala fitnah pula ialah penyebaran maklumat palsu yang bertujuan untuk merosakkan reputasi seseorang atau sesuatu pihak. Jadi maklumat palsu dan fitnah ini sering tersebar melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, X dan TikTok kerana sifatnya yang mudah dikongsi dan kurang kawalan terhadap kesahihan kandungan.
Jadi antara punca penyebaran maklumat palsu dan fitnah ini ialah kurangnya kesedaran dan sikap terburu-buru. Hal ini dikatakan demikian kerana ramai pengguna media sosial berkongsi maklumat tanpa menyemak kesahihannya terlebih dahulu. Mereka ini lebih cenderung mempercayai berita yang mengejutkan atau sensasi tanpa mencari sumber yang sahih. Misalnya, berita palsu tentang harga barang naik mendadak boleh menyebabkan panik dan pembelian berlebihan di pasar raya. Seterusnya ialah pengaruh emosi dan sensasi. Jadi maklumat yang bersifat provokatif atau emosional lebih mudah menarik perhatian dan dikongsi secara meluas. Ini termasuklah berita politik, gosip artis atau dakwaan terhadap individu tertentu. Sebagai contoh, tuduhan tidak berasas terhadap seorang pemimpin politik boleh mencetuskan kebencian dalam kalangan masyarakat. Dan akhir sekali ialah taktik pihak tidak bertanggungjawab. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat individu atau organisasi yang sengaja menyebarkan maklumat palsu untuk tujuan tertentu seperti mengaut keuntungan, menjatuhkan seseorang atau mencetuskan ketegangan sosial. Antara contohnya ialah penipuan dalam talian seperti iklan palsu mengenai pelaburan yang menjanjikan keuntungan yang besar dalam masa yang singkat. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesan penyebaran maklumat palsu dan fitnah. Jadi antara kesannya ialah dapat menimbulkan kekeliruan dan panik. Maklumat palsu boleh menyebabkan masyarakat panik dan bertindak tanpa rasional. Jadi contohnya seperti berita palsu mengenai kekurangan bekalan makanan boleh menyebabkan pembelian panik dan ketidakseimbangan pasaran. Seterusnya ialah menjejaskan reputasi dan maruah individu. Jadi fitnah di media sosial ini boleh merosakkan reputasi seseorang, terutamanya jika ia melibatkan tuduhan yang serius seperti skandal atau jenayah. Contohnya, seseorang yang difitnah seperti penipu di media sosial mungkin kehilangan pekerjaan atau menghadapi kecaman masyarakat walaupun tiada bukti yang kukuh. Dan akhir sekali ialah mengancam perpaduan dan keamanan. Maklumat palsu yang bersifat perkauman atau keagamaan boleh mencetuskan perbalahan dalam masyarakat dan menggugatkan keharmonian negara. Misalnya, khabar angin tentang ketegangan kaum boleh mencetuskan ketidakstabilan dan pergaduhan. Jadi hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, penyebaran maklumat palsu dan fitnah di media sosial adalah masalah yang serius yang boleh membawa kesan buruk kepada individu dan masyarakat. Oleh itu, kita haruslah bertanggungjawab dalam menggunakan media sosial dengan memastikan setiap maklumat yang dikongsi itu adalah benar dan sahih. Sikap beretika serta amalan kesatuan berbahasa perlu diterapkan agar media sosial ini menjadi platform komunikasi yang positif dan bermanfaat. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Dr. Tasnim atas pandangan yang cukup bijaksana dan bernas sebentar tadi. Seterusnya kita beralih kepada panel kita yang kedua. Baiklah, pada pendapat doktor, apakah keburukan media sosial jika disalahguna? Silakan doktor. Media sosial walaupun memberikan banyak manfaat kepada kita, tetapi media sosial ni juga mempunyai keburukan terutama dari segi masalah privasi dan keselamatan. Salah satu isu utama ialah kebocoran maklumat peribadi. Ramai pengguna tanpa sedar berkongsi terlalu banyak maklumat peribadi seperti alamat, nombor telefon dan lokasi semasa yang boleh disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, platform media sosial sering menjadi sasaran serangan cyber seperti pengguna bank akaun, pencurian identiti dan penyebaran perisian hasad yang boleh mengancam keselamatan data pengguna. Selain itu, media sosial juga meningkatkan risiko penipuan dalam talian. Penjenayah cyber menggunakan teknik seperti phishing. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak apa itu teknik phishing? Teknik phishing ini ialah satu bentuk penipuan dalam talian di mana penjenayah cyber menyamar sebagai pihak yang dipercayai seperti bank, syarikat teknologi atau laman web terkenal untuk memperdaya pengguna agar memberikan maklumat peribadi seperti kata laluan, nombor kad kredit atau butiran akaun bank. Biasanya, phishing dilakukan melalui email, mesej teks atau laman web palsu yang kelihatan sah. Contohnya, seseorang mungkin menerima email yang kelihatan seperti daripada bank meminta mereka untuk mengemas kini maklumat akaun melalui pautan yang diberikan. Jika pengguna mengklik pautan tersebut dan memasukkan maklumat mereka, penjenayah boleh mencuri data tersebut dan menggunakannya untuk tujuan penipuan atau kecurian identiti.
Tambahan pula, penyebaran berita palsu dan skam dalam bentuk iklan atau mesej peribadi sering berlaku menyebabkan ramai pengguna terjerat dengan tawaran palsu dan penipuan kewangan. Kebanyakan yang menjadi mangsa penipuan adalah orang yang lebih tua seperti ibu bapa kita. Jadi kita sebagai seorang anak perlulah memberikan kesedaran dan bimbingan kepada mereka tentang bahaya penipuan dalam talian termasuk taktik phishing, skam kewangan dan pencurian identiti. Kita boleh membantu mereka dengan mengajar cara mengenal pasti mesej atau pautan mencurigakan, menetapkan tetapan privasi yang lebih selamat di media sosial serta menggalakkan penggunaan kata laluan yang kuat dan pengesahan 2 faktor. Dengan bimbingan yang berterusan, kita dapat melindungi ibu bapa kita dan orang lain juga daripada menjadi mangsa penipuan digital. Masalah lain yang berkaitan dengan privasi ialah penyalahgunaan data oleh syarikat media sosial sendiri. Banyak platform mengumpul data pengguna untuk tujuan periklanan yang kadang-kala melibatkan pencerobohan privasi tanpa pengetahuan pengguna sendiri. Ini menimbulkan kebimbangan mengenai bagaimana data peribadi ini dikendalikan dan siapa yang boleh mengaksesnya. Jadi dapat saya simpulkan, walaupun media sosial ini memudahkan komunikasi dan pembelajaran, pengguna harus lebih berhati-hati dalam berkongsi maklumat peribadi serta mengambil langkah keselamatan seperti menetapkan privasi akaun, menggunakan kata laluan yang kuat dan berwaspada terhadap penipuan dalam talian. Dengan kesedaran yang tinggi, risiko keselamatan dan privasi dapat dikurangkan. Saya rasa setakat itu sahaja yang dapat saya kongsikan untuk hari ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Dr. Suraya atas pandangan yang cukup bernas sebentar tadi. Baiklah, kita akan beralih kepada panel yang terakhir. Baiklah, pada pandangan doktor, apakah kesan apabila media sosial disalahguna? Silakan doktor. Terima kasih kepada saudari moderator yang telah memberi saya peluang untuk berkongsi pandangan. Keburukan media sosial yang seterusnya ialah kurang interaksi sosial nyata. Hal ini kerana walaupun media sosial memudahkan komunikasi, namun juga boleh mengurangkan interaksi secara langsung dalam kehidupan seharian. Hal ini kerana penggunaan media sosial yang berlebihan menyebabkan kurangnya kemahiran sosial individu tersebut. Sebagai contoh, generasi muda pada zaman sekarang yang lebih banyak berkomunikasi melalui skrin mungkin kurang mahir dalam komunikasi bersemuka seperti membaca bahasa tubuh atau memahami nada suara. Kesannya, hubungan keluarga boleh terjejas. Hadirin dan hadirat sekalian, adakah hadirin dan hadirat sekalian juga mengalami isu yang sama? Apabila ahli keluarga lebih banyak menghabiskan masa dengan telefon mereka berbanding berbual bersama, hubungan kekeluargaan boleh menjadi renggang dan dingin. Perkara tersebut juga boleh mempengaruhi kesihatan dan mental individu tersebut. Hal ini kerana apabila kurangnya interaksi antara keluarga, akan timbul rasa sunyi, kemurungan dan sedih dalam diri. Oleh itu, penggunaan media sosial perlu dikawal supaya tidak mendatangkan kesan yang negatif dalam kehidupan seharian. Selain itu, kurang interaksi sosial nyata juga boleh menyebabkan seseorang individu tersebut kurang aktiviti fizikal. Hal ini kerana mereka terlalu banyak masa di media sosial dan menyebabkan mereka tiada masa untuk aktiviti fizikal seperti bersenam atau keluar bersosial. Selanjutnya, jika mereka tidak keluar bersosial, mereka tidak akan mengenali orang-orang sekeliling mereka dan berkemungkinan mereka akan susah untuk didekati. Kesimpulannya, untuk mengelakkan kesan negatif ini, penting untuk menyeimbangkan penggunaan media sosial dengan aktiviti sosial di dunia nyata seperti meluangkan masa bersama keluarga, rakan atau menyertai aktiviti-aktiviti komuniti. Itu sahaja daripada saya sebagai panel terakhir dalam forum kali ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Azra atas pandangan yang diberikan. Baiklah, dapat saya simpulkan bahawa media sosial mempunyai kebaikan dan keburukannya tersendiri. Oleh itu, setiap pihak haruslah memainkan peranan dengan menggunakan media sosial dengan betul dan tepat agar dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya dan menghindari perkara yang tidak diingini. Setakat itu sahaja forum kita pada hari ini. Ribuan terima kasih sekali lagi diucapkan kepada barisan panel yang arif lagi bijaksana. Seterusnya saya serahkan majlis kepada Tuan Pengerusi Majlis. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada semua panelis di atas perkongsian ilmu dan pandangan yang sangat bermanfaat.
Semoga segala ilmu yang diperoleh daripada forum ini dapat kita manfaatkan dalam kehidupan seharian. Dengan itu, berakhirlah forum kita pada hari ini. Sebelum mengundur diri, saya sekali lagi ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang terlibat dalam menjayakan forum ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis bersurai. Mengumumkan pergerakan keluar tetamu kehormat kita. Terima kasih atas kehadiran dan sokongan yang telah diberikan.